hibah ni alang semasa hidup. Lafaz-lafaz yang begini, lafaz-lafaz secara lisan ni bukan senang tau. Nak ingat balik. Kalau tak dibuat secara cepat, contohlah lafaz ni telah dibuat 20 tahun dulu, boleh ke kita ingat? Kalau pemberi hibah masih hidup, senang. Sebab dia yang memberi. Masih hidup tak ada masalah. Okay? Pemberi hibah masih hidup tak ada masalah. Tapi kalau pemberi hidup telah meninggal dunia, dibuat secara lisan memang cukup merumitkan. Okay? Lafaz tu dia saja yang tahu sebenarnya maksud tujuan dia sebenarnya apa. Lebih-lebih lagi, harta tu dipertikaikan juga tentang hibah yang dibuat. Kena pula ahli waris lain pula kata, saya tak pernah dengar pun lafaz ataupun